Ramai yang tanya Oda, apa item emas kecil yang terbaik untuk kita fizikalkan daripada akaun emas kat Public Gold? So nak tahu jawapannya, tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Alright, macam yang kita semua tahu, bila kita ada 2 gram emas kat dalam akaun Gap ni, kita dah pun boleh keluarkan item 1 gram pelbagai design ikut kita punya pilihan hati. Tapi Oda nasihatkan pada semua penyimpan emas yang fokus pada pertambahan gram emas. Bila dah ada 2 ataupun 3 gram emas dekat dalam akaun Gap ni, hold dulu. Tak perlu lagi keluarkan item 1 gram ataupun item suku dinar. Sebab item-item tu termasuk dalam collection item, yang mana item ni lebih sesuai untuk gold collector. Tapi kalau untuk gold saver, ada 2 item emas yang paling kecil yang terbaik untuk tuan-puan fizikalkan daripada akaun Gap, iaitu yang pertama ialah 5 gram dan yang kedua ialah 1 dinar. Kenapa 2 item ni lebih baik daripada item emas 1 gram ataupun suku dinar? Sebab kedua-dua ni item emas yang paling kecil yang boleh maksimumkan kita punya keuntungan dalam simpanan emas. Contoh, kalau tuan-puan fizikalkan item 5 gram ni daripada akaun Gap, tuan-puan hanya perlu bayar RM10 sahaja untuk charge premium. Jimat RM55 berbanding kalau kita fizikalkan 1 gram sebanyak 5 keping. Kalau untuk 1 gram charge premium, yang kita perlu bayar ialah RM15 1 keping. So kalau kita keluarkan item 1 gram ni sebanyak 5 keping, kita perlu bayar RM75 untuk charge premium. Sebab itulah 5 gram dan juga 1 dinar jauh lebih jimat berbanding item 1 gram dari segi charge premiumnya. Yang kedua, kedua-dua item ni lebih mudah untuk tujuan pajakan bila kita nak pakai duit. Sesetengah Arahno tak terima bila kita nak pajak emas yang terlalu kecil, iaitu yang beratnya bawah 4.25 gram. Tapi bukan semua Arahno lah, sesetengah Arahno. Dapat sesuatu? So untuk tuan-puan yang masih lagi belum ada simpanan emas, jom mulakan simpanan emas hari ni juga serendah RM100 ataupun serendah 1 gram melalui akaun Gap Public Gold, yang mana akaun Gap Public Gold ni kita boleh menabung sikit-sikit sampai capai target. Target satu keluarga 1 kilogram emas. InsyaAllah, jom kita capai sama-sama. So tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video atau just klik link di bio Oda. Yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, boleh follow dah rapat-rapat.